Alhamdulillah, finally sampai dah Padang. So aku cakap memang panas. So basically apa yang aku akan buat untuk training hari ni is aku akan start dengan warm up dulu sebab memang warm up tu penting. Second, kita akan buat agility drill. Yang ketiga, ball mastery. Lepas ball mastery, ada cone wave dribbling untuk get used to the ball again. Sebab aku baru baik daripada ankle injury. So kita akan buat cone wave dribbling. Panasnya. Sliding. Panas gila tu. Guys, kalau korang training dalam cuaca macam ni, make sure korang bawa air yang cukup Jangan bawa botol kecil tu. Bawa botol besar tu pun tak apa, supaya korang hydrated. By the way guys, last drills for today, cone wave dribbling. Let's go. Actually masa aku buat cone wave dribbling ni tadi, masa aku dribble guna kaki kanan saja, kaki kiri aku yang standing ni ada rasa a little bit pain and discomfort. But yang sakit tu dia dah mula macam rasa kurang sikit nak bandingkan daripada minggu lepas ataupun 2 minggu lepas. So I'm grateful for that. Let's just keep moving and hopefully next week ankle aku akan feel lagi better daripada hari ni. Alright, so in the last few weeks, macam korang tahu, aku baru balik daripada Influencer World Cup. It was a nice experience, I would say. Dapat jaringkan satu gol yang ni lepas tu aku dapat buat connection baru, jumpa kawan-kawan baru dekat Influencer World Cup tu. Aku punya ankle ni sebenarnya belum 100% baik lagi. Lepas tu day 2 aku jumpa jalan macam mana nak baikkan dia, at least lah bagi dia tahan sakit sikit untuk beberapa minggu. Lepas jumpa doktor, makan ubat apa semua, I managed to counter that pain. Tapi sakit tu still ada, cuma sikit lah nak bandingkan daripada sebelum aku take medicine ke, sebelum aku ambil ubat apa-apa ke kan. Ni soalan yang aku selalu dapat, aku kerap dapat. Aku dah main untuk tim ke belum sekarang? Jawapannya belum lagi. Sebelum ni aku ada main dengan tim Amato, which is kita orang compete dalam Amato League. Alhamdulillah kita berjaya menempatkan tempat kedua dalam liga. Masa game yang ketiga tu, aku tertwist ankle aku yang menyebabkan aku kena rest for almost 4 weeks. At that time, aku rasa of course lah frust. Tapi nak buat macam mana kan? Things happened. But actually, Alhamdulillah, bila aku balik daripada Influencer World Cup hari tu, aku ada dapat DM daripada seorang ni.
yang dia willing untuk tolong aku cari team. Dekat mana? Aku tak boleh bagi tahu lagi. Yeah, that's the only good news yang aku boleh share dengan korang sekarang. Ciao, sebab matahari pun dah tegak hari ni, dah betul-betul kat atas kepala aku ni. Pergi kemas-kemas, kita balik. So untuk lunch hari ni ada lauk ayam kurma dengan apa ni, ayam masak pedas dengan kacang buncis. So ni semua ibu yang masak, thanks to ibu. So aku nak makan ni dulu. Lepas ni kita siap-siap pergi solat Jumaat pula. Okay, sekarang aku nak pergi buat kerja sikit, some editing works untuk edit video YouTube baru aku. So kita pergi kedai Zeus Coffee. Jadi sama. Alright, here's what happened. Aku pergi Zeus tadi, masa aku nak edit video dekat CapCut guna aku punya laptop, tak boleh sebab dia aku lupa bawa aku punya USB bye. So ni balik rumah and kita sambung edit kat rumah je lah. Alright, so untuk petang ni aku akan workout body weight je. Basically apa yang aku akan fokuskan, aku nak fokuskan dekat macam stability sebab ankle aku dah hari tu injured. So kita nak dapatkan balik stability dia. Lepas buat ankle, and then we do some push up. And that's the workout for this evening. Let's go. Malam ni sama macam tengah hari tadi, ada lauk ayam kurma, lepas tu ada ayam masak pedas ni kot dengan kacang buncis while watching football of course.